Sebagai seorang pelajar, hak menuntut ilmu itu amat penting. Kami dituntut untuk mengisi diri dengan sifat rohani agar kami menjadi insan yang berdikari. Macam-macam aktiviti dalam universiti yang kami sertai. Contohnya, membantu staf untuk penyediaan majlis berbuka di masjid, menyertai program salam sahur untuk membantu gelandangan di seluruh bandar. Bagi saya, semua ini penting untuk mendidik diri menjadi seorang pemimpin. Untuk kami fahami makna memberi dan berkongsi. Hak sebenar sebagai insani. InsyaAllah, semoga usaha kami sentiasa diberkati. Raya kali ini agak berbeza bagi kami. Saya sangka Hussein akan pulang ke pangkuan keluarga. Tapi Hussein lebih banyak menyimpan rahsia tentang dirinya. Hussein kehilangan kedua ibu bapa dan keluarganya ketika banjir besar tempoh hari. Selama ini, dia pendam kesedihan itu dengan sendiri. Tiada siapa pun tahu. Saya tak mungkin biarkan Hussein untuk tinggal sendiri. Sahabat, kau masih ada keluarga. Kau masih ada kampung. Hari ini, kau akan jumpa dengan ayah, ibu dan adik baru. Bukan adik ipar tau. Ini sahaja yang mampu aku lakukan supaya kita merasai fitrah itu sekali lagi.